Etsy baru sahaja mengumumkan beberapa update terbaru yang bukan sahaja menjadikan urusan jual beli menjadi lebih mudah tetapi juga menarik lebih ramai pelanggan ke kedai anda. Jadi dalam video kali ini saya akan terangkan satu persatu tentang update Etsy yang terkini dan saya juga akan bagi contoh supaya lebih mudah untuk difahami. InsyaAllah lepas tonton video ini anda akan lebih bersedia untuk memanfaatkan semua ciri terbaru yang diperkenalkan oleh Etsy. Yang pertama, upload listing kini menjadi lebih mudah dan menjimatkan masa di Etsy app. Kalau anda menjual produk digital atau fizikal di Etsy, membuat listing yang cantik dan kemas memang penting. Berita baik, sekarang proses nak upload listing dah menjadi semakin senang dan cepat, terutamanya kalau anda guna Etsy Seller App. Dulu bila nak upload gambar, anda kena tunggu satu-satu gambar habis diupload sebelum boleh buat kerja lain. Tapi sekarang, bila anda upload gambar atau video produk, sistem akan proses secara automatik di belakang tabir. Jadi, anda boleh terus sambung buat kerja lain. Contohnya, menulis tajuk produk ataupun isi description tanpa perlu tunggu loading habis. Ini sangat menjimatkan masa. Lagi menarik, Etsy dah tambah tools edit gambar terus dalam app. Jadi, anda boleh crop, cerahkan ataupun adjust gambar terus dari telefon je. Tak perlu guna apps luar macam Canva ataupun Snapseed. Dan yang paling best sekali, anda boleh cipta dan simpan filter sendiri. Maksudnya, kalau anda selalu guna gaya edit yang sama macam tona warna lembut ataupun cerah, anda boleh setkan filter khas. Lepas tu, setiap kali upload gambar baru, satu klik je dah siap. Hasilnya, semua gambar dalam kedai anda akan nampak seragam dan profesional. Contohnya, kalau jual planner digital, anda boleh guna filter pastel yang sama untuk semua gambar. Ini akan nampak lebih kemas dan ada identiti. Satu lagi update yang sangat membantu, sekarang anda boleh lihat semua kategori dan subkategori dalam apps. Jadi, bila nak buat listing guna telefon, anda tak perlu pening sebab kena buka laptop. Anda boleh pilih terus dari senarai dalam app untuk pastikan listing anda masuk kategori yang betul. Ini penting supaya pembeli senang jumpa produk anda ketika mereka search di Etsy. Kesimpulannya, Etsy semakin mudahkan kerja kita sebagai penjual untuk menjadi lebih cepat, lebih efisien dan nampak lebih profesional. Yang kedua, Search Visibility Dashboard. Etsy baru je lancarkan ciri baru dalam Shop Manager yang dipanggil Search Visibility Dashboard. Ciri ini sangat membantu terutamanya untuk penjual produk digital macam planner, template ataupun artwork digital. Dashboard ini akan tunjuk produk mana yang dah kurang mendapat klik ataupun jualan dalam carian. Jadi, anda boleh fokus untuk kemaskini listing yang kurang perform supaya ia kembali menarik perhatian pembeli. Contohnya, kalau anda ada 20 produk digital dan 5 daripadanya dah lama tak ada klik ataupun jualan, Etsy akan tunjukkan produk tersebut dalam dashboard dan bagi cadangan seperti kemaskini gambar supaya nampak lebih menarik, tambah keyword supaya lebih mudah ditemui pembeli, jelaskan tajuk dan deskripsi supaya pembeli faham apa yang anda jual. Kalau anda buat perubahan mengikut cadangan ini, produk anda berpeluang naik semula dalam hasil search. Walaupun produk digital tak perlukan penghantaran fizikal, Etsy masih membuat penilaian berdasarkan kadar respon message, iaitu berapa cepat kita balas pelanggan, rating kedai iaitu feedback dari pembeli. Ini semua boleh mempengaruhi ranking produk anda dalam search. Yang ketiga, Shop Manager dah dipermudahkan. Baru-baru ini, Etsy dah kemaskini bahagian Shop Manager supaya lebih ringkas dan senang digunakan. Ramai penjual sebelum ini rasa paparan dalam Shop Manager agak berserabut sampai susah nak fokus mana satu nak buat dulu. Sekarang semuanya dah lebih tersusun. Contohnya, bila anda buka Shop Manager, info penting macam pesanan iaitu order dan statistik jualan terus nampak jelas tanpa gangguan lain. Tak perlu lagi klik banyak tempat untuk tengok maklumat asas. Nak tengok update terkini, pelanggan membuat pembelian pun lebih cepat sekarang. Semua terus muncul di halaman utama. Bahagian aktiviti terbaru pun dah dipindahkan ke satu tab khas. Jadi kalau nak tahu listing mana yang orang klik atau suka, senang sangat nak semak. Tak bercampur dengan benda lain.
Selain itu, Etsy juga dah lajukan loading beberapa halaman penting seperti page orders. Sekarang boleh buka lebih pantas, jadi kita boleh urus tempahan tanpa tunggu lama. Sales and discounts, iaitu page untuk membuat promosi pun boleh buka 40% lebih cepat. Bagus sangat kalau anda jenis suka buat diskaun atau sale untuk tarik pelanggan. Kalau guna Etsy Seller Apps di handphone, bahagian message pun dah dipertingkatkan. Bila ada pelanggan hantar mesej, boleh buka dan balas dengan lebih cepat. Ini penting kalau anda perlu sentiasa membalas mesej. Satu lagi perubahan menarik, navigasi baru dalam Shop Manager sekarang lebih mudah difahami. Maksudnya nak cari apa-apa pun cepat. Kita tak pening nak ingat kat mana letaknya. Dan akhir sekali ada satu ciri baru di page Etsy Apps. Kat sini, anda boleh tengok pelbagai tools tambahan yang boleh bantu menaikkan jualan. Contohnya macam Printify, eRank ataupun Everbee. Semua ini boleh bantu dari segi automasi, analisis dan promosi produk. Kesimpulannya, Etsy cuba memudahkan kehidupan kita sebagai penjual. Bila semuanya cepat dan tersusun, kita boleh fokus mengurus kedai tanpa stres. Yang keempat, bantuan lebih cepat dan tools lebih power. Sekarang, Etsy tengah buat banyak penambahbaikan dari segi support dan tools untuk bantu anda urus kedai dengan lebih mudah. Tujuannya supaya anda kurang stres mengurus masalah pelanggan dan boleh lebih fokus pada jualan. Salah satu perubahan besar, pembeli sekarang ada lebih banyak cara untuk hubungi Etsy kalau ada isu. Jadi, anda tak perlu selesaikan semuanya sendiri. Kalau ada masalah besar, Etsy boleh bantu terus. Lagi best untuk penjual yang berada di US, UK, Australia dan Canada serta penjual yang ada jualan yang tinggi atau yang berstatus star seller, mereka boleh terus hubungi Etsy support dari dalam Shop Manager. Tak perlu keluar buka tab baru, semua boleh urus dari satu tempat je. Contohnya, kalau pelanggan mesej cakap barang tak sampai dan anda dah cuba bantu tapi masih tak selesai, anda boleh terus tekan Etsy support dalam Shop Manager untuk minta bantuan daripada Etsy. Cepat, mudah dan tak serabut. Fungsi ini akan diluaskan secara berperingkat ke lebih ramai penjual sepanjang tahun ini. Jadi semua boleh rasa manfaatnya nanti. Selain itu, Etsy juga tengah uji layout baru untuk halaman kedai. Tujuannya supaya pelanggan lebih senang scroll dan tengok semua produk kita. Bila paparan lebih kemas dan user friendly, kemungkinan untuk pelanggan beli pun lebih tinggi. Dan satu lagi yang tak kurang penting, penempatan iklan iaitu Etsy Ads dalam hasil carian pun dah ditambah baik. Sekarang, iklan akan muncul dengan lebih tepat mengikut apa yang pelanggan cari. Jadi, kalau anda buat iklan berbayar, hasilnya lebih berbaloi sebab lebih ramai orang akan nampak iklan anda pada waktu yang betul. Kesimpulannya, Etsy tengah buat banyak peningkatan supaya anda sebagai penjual dapat sokongan yang lebih cepat dan tools yang lebih membantu. Harapnya dengan semua ini, kerja harian anda menjadi lebih mudah dan jualan pun semakin naik. Secara ringkas, update terbaru dari Etsy ni memang sangat membantu kita sebagai penjual. Bukan sahaja memudahkan urusan kedai, tapi juga menjimatkan masa dan meningkatkan peluang kita untuk membuat lebih banyak jualan. Dari ciri edit gambar yang lebih mudah sampai Shop Manager yang lebih kemas dan sistem support pelanggan yang lebih teratur, semua ni dibuat khas supaya kita boleh berniaga dengan lebih lancar. Kalau anda baru nak mula menjual di Etsy atau dah lama tak aktif, inilah masa yang paling sesuai untuk cuba update terbaru ini. Cuba explore dan tengok sendiri hasilnya. Terima kasih sebab menonton sampai habis. Kalau video ini membantu, jangan lupa tekan like, share dan subscribe supaya tak terlepas video-video lain yang berguna. Jumpa lagi di video seterusnya. Semoga jualan anda semakin lancar dan rezeki semakin murah.